Okey, faham. Okey, sekarang biar habiskan koin tu. Malu ke suka? Sukalah. Suka tambah malu lah. Aduh, yang apa ni? Takkan nak kena habis. Aduh. Okey, faham sebab tak... Okey. Tak payah kongsi lagi macam tu. Tak payah kongsi lagi macam tu. Hai. Hai, apa? Tanyalah apa-apa pun. Panas gila weh. Kami macam nak duduk bersila, boleh tak? Macam kami nak duduk bersila. Okey, tak nampak kan? Kawan I pergi Bali tak balik lagi. Okey, faham? Sebab tu yang tak kena kongsi tu cantik. Jangan percaya weh. Filter. Tak cantik pun. Kami tutup sikit pintu. Hai. Terima kasih Sheila bagi gift. Komen tak naik tapi awak cantik lah. Ya ke? Kami malu, segan. Kami segan lampau. Kami segan. Segan habis pinggan. Kami malu. Kami diet. Macam tu kah? Macam tu kawan ya. Mungkin di mata yang benar. Iyo kah? Taklah. Mana ada apa? Segan lah habis ayak sebotol. Tu belum nasi. Kalau nasi sepinggan dah habis apa? Habis dah ni. Anak tak balik sekolah lagi ke? Dah tak balik. Kalau dia balik tak boleh nak dah macam ni. Nanti segala rahsia dia dibongkarkan oleh dia. Bahaya weh. Anak kami yang nombor 2 tu, dia mulut banyak. Sebab dia umur dia berapa tahun dia boleh cakap dah. Dia boleh bercakap dah macam tu. Dia tanya pun macam orang tua macam tu. Weh, okey, sementara gift tak dikongsikan. Tak apalah, kita tengoklah ada orang tu bagi gift. Akulah Dini. Kita tengok je lah. Terima kasih Sheila. Terima kasih. Hai. Jom pergi beli ayam sampai gigit straw dah weh. Betul, straw ni sampai kami gigit dah weh. Weh, apa dah tengok live ni? Apa dah buat apa? Apa dah tengok je kau? Apa dah tengok je kau? Tak keluar kau weh. Pergi keluar weh. Pergi keluar jalan-jalan. Pergi keluar window shopping ke. Tinggal mana? Tinggal dekat Malaysia. Sheila, jom beli straw bersebanding untuk gigit. Tak centemen lah. Kalau abang nak beli ayam, okey lah juga. Ni abang beli straw. Ni lah, kekeh laki kena reject macam ni lah. Laki-laki yang kena reject macam ni lah. Saya tunggu awak buat laksa hak ni pun. Tak sagilah keluar. Jom nak cari duit dulu. Ada skandal untuk Sarah. Okey. Aduh. Apa yang apa tu? Terima kasih follow.